Tepi sungai ni buat apa? Camping lah kan. Tapi asyik selalu masak lauk je. Dan kali ni kita nak masak nasi pula. Kita nak buat nasi jagung. Menggunakan ni dia produk Rasaku. Kita ada ni dia. Kenai jagung manis Rasaku. Dan juga ni dia krim kelapa pekat Rasaku. Nampak tu. Kita potong dulu bawang merah ni. Dia kalau kita nak kisar pun boleh juga. Tak ada masalah. Dia lebih halus lah kan. Asyik-asyik makan kosong je kat camping. Try nasi jagung. Hoi. Ya, itu dah. Halia pun kita potong nipis-nipis juga. Potong lagi. Ataupun kita rincik dia halus-halus. Tu. Halui bak merah. Baik, dah potong habis dah semua ni. Dan sekarang kita nak masak kita punya nasi jagung. Mari kita masak. Tu dia Poyok punya comel. Ingatkan tadi nak masak dalam rice cooker. Nak cari rice elektrik celah mana camping-camping ni. Baik. Dan sekarang ni kita akan guna teknik menumis. Kalau ada rice cooker nak merebuskan di jalan pun boleh. Tak ada masalah. Nyalakan api. Dan kita masukkan sedikit minyak kelapa Rasaku. Rasa yang ku rindu. Jangan banyak sangat, agak-agak je untuk menumis. Dia kalau terlalu banyak sangat nasi tu nanti dia berminyak, berlemak sangat. Dah jadi nasi lemak tak seronok macam tu. Kita nak dia agak-agak je sebab kita pakai santan. Ni bukan nasi lemak, kita nak buat nasi jagung. Kita masukkan ni rempah ratus yang ada ni. Masuk bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh, kulit kayu manis, daun pandan, 2 helai. Kita koyak-koyak sikit. Masukkan je untuk naikkan bau dia tu. Habis kita simpul dia ketat-ketat supaya dia tak tak terurai. Nanti beras tu nanti susah nak kacau ni. Tu dia bawang merah. Wangi dah. Rasa macam kat rumah kenduri dah. Padahal datang camping. Kita punya halia pun masuk semua. Wanginya. Bawang putih masuk ke. Kita masukkan beras. Masukkan beras. Beras ni banyak. Lebih kurang 3 pot. Masukkan air. Dia lain sikit nasi ni. Yang banyak sangat, agak-agak je. Dan sekarang ni kita akan buka ni dah. Kenai jagung Rasaku. Akan masukkan sekali jalan. Tu yang saya memang mangkuk tadi ni. Walaupun datang camping dekat sungai, tak buang ayak ni dalam sungai. Buang dalam mangkuk. Tu dia. Mari kita masukkan dia. Ikutlah nak tak setengah tin ke 1 tin ke. Macam saya 1 tin lah. Sebab kenai jagung ni rasa dia sedap. Satu lagi dia punya jagung dia tu manis elok. Nampak macam jagung segar. Sebiji-sebiji. Kita kacaukan dia. Nampak tu. Ini dah ada kemudian kita masukkan krim kelapa Rasaku. Lebih pekat. Itu dia. Pekat bang. Pekat likat melekat. Dia satu lagi saya nak pesan. Masak nasi dalam Poyok macam ni. Api jangan kuat sangat. Nanti bahagian dasar dia hangus. Tu dia. Ni nasi ke jagung ni. Nasi jagung lah. Macam nasi. Dia lebih kurang macam nasi lemak juga. Berlemak. Tapi kita letak jagung. Dia rasa manis-manis dia tu lagi sedap lah. Dan kita tambahkan sedikit garam untuk menaikkan lemak-lemak dia. Gula tak perlu dah sebab apa jagung tu dah manis. Lagi satu, muka aku dah manis. Nak tambah gula buat apa? Cukup lah. Cukup. Dah mendidih dah macam tu. Kita boleh tutupkan sebentar. Biar dia macam terwap-wap sikit. Terseperti macam kita masak nasi dekat kita punya rice cooker tu. Lebih kurang macam tu lah. Takkan nak biar macam gitu. Tutup lah dia. Kalau tak nanti kering nanti. Keras pula nasi yang kan. Ramai lah meriah lah belakang tu. Dah meriah dah. Biasalah nama pun camping. Kita tutup dulu. Dah siap dah nasi jagung kita. Punyalah cantik. Bau pun sangat wangi. Nak makan dengan lauk pauk pun boleh. Nak makan macam gitu saja pun sedap. Kenalah cuba.